Ramai yang tanya, kasut carbon plate mana yang power sekarang? Sebelum saya kongsikan kasut mana yang power daripada entry level sehingga high end punya level, korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom. Sebenarnya, untuk jawapan yang sebenar dia bergantung kepada siapa yang pakai nak bagi kasut tu jadi power. Tapi kalau kita nak bercakap pasal kasut carbon plate yang top level, ada beberapa kasut gang. Pilihan nombor satu saya adalah Nike Upperfly 3, paling maksimum daripada segi bounce dan juga propulsion. Yang kedua, saya bagi kasut Asics Metaspeed Edge. Yang ni boleh ikut gaya larian korang, Candace dan juga Strike. Untuk bahagian top level yang lain, kita ada kasut Saucony Dolphin Elite. Yang ni agresif, ringan dan rasa race day. Kasut-kasut top level ni memang diceritakan untuk korang kejar korang punya PB. Tapi kalau korang nak kasut carbon plate tapi yang tidak terlalu ekstrim, kita ada juga beberapa model yang lain. Yang pertama, kita ada kasut Nike Vaporfly. Yang ni ringan, laju dan juga selesa untuk korang buat running. Yang kedua, kita ada kasut New Balance SC Elite. Yang ni stabil dan juga smooth kalau korang nak buat larian. Antara yang lain mungkin korang tak pernah dengar, kita ada kasut Hoka Rocket X. Yang ni sesuai kalau korang nak kawal korang punya tempo dan juga confidence ketika korang buat larian. Dan ya, sebenarnya kasut carbon plate ni ada juga yang tak terlalu mahal. Antara pilihan yang korang boleh dapatkan adalah kasut Asics Magic Speed dan juga Keep Run KD 900. Kasut ni sesuai kalau yang mana nak rasa carbon plate untuk kali pertama. Jadi, soalan sebenarnya adalah bukan kasut mana yang terbaik, tapi kasut mana yang paling sesuai dengan korang. Jadi, kalau korang nak dapatkan kasut-kasut running ni, korang boleh dapatkan di SMT Sport Kuala Terengganu. Beli secara online.